Manusia apabila dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga diri dia daripada kemudaratan dalam diri dia, dia akan mengiktiraf beberapa sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu sifat-sifat seperti sifat Allah Maha mengetahui apa orang sedang buat kan, apa yang syaitan tengah plan untuk kita contohnya. Dan Allah ni Maha kuat, Allah Betul. mampu, Allah lah pentadbir, Allah yang memiliki mereka ni semua. Macam mana mereka buat kalau Allah tak izin, tak boleh. Lepas tu Allah Maha mendengar apa yang mereka plan. Allah Maha mengetahui, dan Allah dengan rahmat dan keizinannya sahaja yang mampu untuk membenarkan ataupun menghalang mereka daripada melakukan kejahatan ini. Dan kalau Allah tak benar, boleh tak mereka laksanakan kejahatan? Tak boleh. Sebab itulah kau cakap pada diri kau sendirilah. Kan kita kan nak mendidik jadi baik. Itu tak perlu tunggu orang jadi baik baru kita nak ni, tak. Kita dengan diri kita, kita berlawan. Kita kata, zaman sekarang orang duk sibuk nak ambil insurans, apa semua. Dan siapa yang ambil insurans, mereka akan rasa selamat. Dan keselamatan yang mereka rasa itu adakah kerana mereka meyakini Allah penjaga, ataupun mereka rasa kerana duit yang mereka bayar bulanan? Mana satu yang mereka rasa secara jujurnya? Duit tu. Nombor dua, duit kan? Jadi dia ada tak rasa dalam hati dia Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga, Allah yang mengizinkan apa yang berlaku? Ada tak benda tu dalam diri dia? Bahkan para yakin dia akan rasa selamat bukan kerana dia anggap Allah yang selamatkan dia. Bahkan dia akan rasa selamat sebab kita dah ada insurans, apa-apa berlaku tak ada masalah. Betul tak? Ya. Dan adakah itu sebenarnya nilai seorang Islam? Bukan. Dan itu adalah sebenarnya penipuan yang diri dia sendiri tertipu dengannya. Sebab walaupun dia ada insurans, sebenarnya siapa yang menjaga? Allah. Dan kalau ada insurans pun, apa boleh berlaku? Kalau Allah tak izinkan insurans itu kita dapat tak? Ini Tak satu dapat. contoh faham lagi. Sebenarnya dia lagi luas daripada itu. Kesedaran manusia bahawa dia ini terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izin, dia dapat. Allah tak izin, tak dapat. Allah izin perkara buruk berlaku, dia kena. Allah tak izin perkara buruk berlaku, tak akan berlaku pada dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berada pada sangkaan baik hamba-Nya terhadap dia. Nabi nak ajar kepada manusia ini sebenarnya, kalau betul kamu kata Allah itu Tuhan, kamu kena sadari Allah yang mengizinkan berlaku, Allah yang tidak mengizinkan benda tu berlaku. Bila manusia dah sedar benda ini, dia dah didik diri dia, dia akan hidup dengan keadaan yang sangat-sangat tenang sebab dia tahu semuanya dalam pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Aku hanya perlu jaga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang haram aku jauh, tak ada. Bagi aku, haram bukan option. Sebab kita pun sedar. Walaupun orang kata susah dalam, memang siapa yang akan hidup kita tidak susah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Dia nak letak kita dalam syurga. Sahabat pun dia letak dalam syurga. Sahabat berjuang macam mana? Kita berjuang macam mana? Takkan kita hidup goyang kaki, masuk ke syurga bersama sahabat. Apa sahabat akan cakap? Kita di sini kita memang expect diuji. Dan kita tak boleh tunggu orang lain buat, barulah kita nak buat. Tak, orang lain buat keputusan untuk ikut Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita pun okey, bolehlah buat macam ni. Tak, kita sendiri dah tahu kebenaran, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja. Dah ada orang dia dah buat kesimpulan, dia kata apa? Dia kata kita ni hidup kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah, sebab dia tahu hakikat di Malaysia macam mana. Bila seseorang tu nak cakap benda ni boleh, maka dia bawa datanglah takwil, hadis apa semua, maka orang pun ikut boleh. Sedangkan benda tu adakah sebetulnya boleh? Tapi orang yang belajar tahu benda tu tak boleh contohnya. Ataupun orang tu tahu benda ni memang boleh tapi dikatakan tak boleh. Jadi adakah kita kena ikut flow? Itu tidak. Tak. Pesanan dia, ustaz-ustaz yang ni pun dah pesan, kita hidup ni antara kita dengan Tuhan. Awak tahu dengan ilmu awak benda tak boleh, stop. Satu manusia, mufti mana cakap boleh pun, awak kena stop kat situ, awak tahu. Ni awak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tunggu orang. Jangan tunggu mufti nak kata boleh baru kita kata boleh. Mufti nak kata tak boleh baru kita nak kata tak boleh. Tak. Sebab manusia ni memang diuji dengan pelbagai-bagai ujian. Mufti itu sendiri pun diuji. Mana kita tahu dia tidak diuji? Kan? Mana kita tahu yang dia keluarkan tu pure sepure-purenya? Yang kita tahu pure ialah ilmu kita. Itu pure. Kita tahu diri kita menipu ke tidak. Betul tak? Ya. Yang kita belajar tu kita tahu menipu ke betul. Jadi itulah kita hujah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nilai seseorang mukmin tu keterikatan dia. Dia ingat yang dia ni terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, segalanya di bawah pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ajar diri kita meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kebaikan pun daripada Allah, kita tak ajar bergantung pada manusia. Sebab kalau kita minta kebaikan juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tahu Allah ni Maha mentadbir, Allah ni Tuhan, agak-agak kalaulah kita perlukan manusia pun kan, kita hanya minta dengan Allah.
dan Allah izinkan benda tu berlaku, Allah akan datangkan manusia kalau kita memerlukan manusia. Kalau kita perlukan benda lain, Allah akan datang benda lain sebab Allah Maha berkuasa. Tiba-tiba kita tengok, macam mana aku boleh kenal dengan orang ni? Contoh, aku memerlukan ni, tiba-tiba orang ni mesej, tiba. Nampak tu? Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita. Hari ni kau nak cerita lah, kita tengok kepada poin nombor 3 tadi tu. Semuanya dalam pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syarat kalau kita ni soleh, kalau kita jaga Allah. Kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Dan Allah akan permudahkan. Allah jadikan hidup kita ni hidup yang tenang, hidup yang sehat, yang bagus, hayatan thayyibah. Dan Allah akan beri ganjaran dengan ganjaran yang terbaik seperti mana yang kita buat atas dunia. Cuba siapa boleh tengok? Siapa boleh cek surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Betul tak Ikhwan baca tu? وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ Ajrahum. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah sebut dalam Quran surah An-Nahl. Cuba kita tadabbur. Man amila salihan, sesiapa yang melakukan kebaikan, amal soleh lah. Wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman. Dia beriman tu apa maksudnya? Dia percaya Allah mentadbir, Allah Maha Kuasa, Allah yang mengizinkan. Wa huwa mu'minun, dia buat baik. Kemudian syarat dia apa? Dia beriman dengan sebetulnya siapa yang berkuasa dalam dunia ini, siapakah Tuhan, kebaikan yang dapat tu adakah usaha dia ataupun Allah yang izinkan. Dia berkena beriman dengan itu syarat dia. In zakarin au unsa, daripada orang lelaki ataupun daripada kalangan wanita, sama Allah kata. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan hidupkan dia. La nuhyiyanna, Allah guna huruf la kat depan. Ini satu untuk stres. La kat depan. Lepas tu kat belakang tu Allah guna apa? La nuhyiyannahu. Level yang ketiga. Sebelum ni Puan pernah cakap, Allah boleh guna nun mati sahaja. Allah tak guna nun pun boleh. Tapi Allah letak nun. Nun mati tu level kedua. Sekarang ni nun mati ke nun syaddah Allah guna? Nun syaddah. Level ketiga. Dah lah level ketiga. Kat depan Allah tambah pula huruf la. Maknanya ada 4 stres kat sini. La nuhyiyannahu, kami pasti sesungguhnya sebenar-benarnya akan menghidupkan dia hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Allah janji ke tak? Bukan setakat Allah janji kan? Tapi Allah menggunakan benda ni pasti. Kita nak ragu apa lagi? Kalau kita faham, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, kehidupan yang tenang. Walaupun mungkin dia tak kaya, tapi hidup dia tenang. Kehidupan yang baik, kehidupan yang halal. Hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan last kali Allah akan beri dia ganjaran dengan amalan terbaik yang pernah mereka lakukan. Jadi itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang jaga Allah, beriman, beramal soleh, dan dia jaga, dia kenal Allah tu, dia kenal. Dia tidak takutlah. Tak ada nak orang takutkan dia tentang insurans ke apa ke, dia pun takut. Tak ada. Dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak izin tidak akan berlaku. Kalau benda yang halal tak apa, tak ada masalah. Awak boleh bagi tahu saya. Ada benda yang halal, kan tuan, ada syubhah atau apa-apa, no. That's not the option untuk kita pilih nak jalani kehidupan kita. Tidak. Jangan. Sebab kita tahu tidak ada Allah SWT. Dia tidak akan letak kebaikan pada benda yang dia haramkan. Itu semua ujian untuk kita. Sama ada kita mengenali Allah SWT dan kita beriman dengannya betul-betul ataupun tidak. Cantik ayat itu kena dengan tempat ini. Benda tu kita kena didik diri kita. Dah sampai ke level tu, insya-Allah lah kita harap Allah SWT kurniakan kita merasai kemanisan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Bila sampai ke situ, insya-Allah hidup kita ni hidup yang thayyibah, dan kita dapat juga ganjaran di akhirat nanti. Allah Subhanahu Wa Taala ditunjuk banyak sebenarnya dalam kehidupan kita ni, ataupun bukan dalam kehidupan pun, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala untuk yakinkan kita. Dia datangkan cerita-cerita. Kita apabila kita baca, maknanya manusia biasa kalau dia baca, kebanyakan orang lah, dia baca cerita surah Al-Kahfi ke, surah Yusuf ke, Nabi Yusuf kan. Dia ingat ke cerita, sekadar ada cerita. Sedangkan Allah dah pilih cerita tu. Kenapa dimasukkan ke dalam Al-Quran? Beratus-ribu tahun manusia hidup. Tetapi kenapa 30 juzuk tu hanya cerita-cerita ini sahaja yang dipilih? Kalau ikutkan betapa banyak cerita yang ada, tapi kenapa tak masuk dalam Al-Quran? Maknanya yang masuk dalam Al-Quran tu yang memang dah terpilih daripada terpilih masuk dalam Al-Quran. Jadi jika kita faham hakikat itu, adakah kita anggap cerita yang Allah ceritakan tu macam cerita-cerita biasa? Betulnya tidaklah kan. Satu benda yang sangat bernilai. Maknanya kita bukan baca macam kita baca novel, kita baca kisah biasa, tak. Benda ini maknanya ada sesuatu yang sangat-sangat berharga dalam
cerita-cerita tu. Dan dalam cerita contoh, hari ni Jumaat, kita baca surah Al-Kahf kan. Cerita Al-Kahf, Allah cerita tentang apa? Dua orang budak. Yang mana Nabi Musa dan Nabi Khidir sampai ke satu tempat tu, dia nak minta pertolongan orang kampung semua kedekut. Nak makan, nak minum tak boleh. Dan dia terjumpa dengan tiang yang nak tumbang. Nabi Khidir pun angkat tiang tersebut. Nabi Musa kata, wahai Khidir, kamu angkat tiang ni kenapa? Orang kampung ni kenapa? Kamu tolong dia free-free. Orang kampung kedekut. Kalau lah kita angkat ni, kita minta bayaran, dapatlah kita beli makanan. Nabi Khidir pun kata, di sini tempat kita berpisah, wahai Musa. Di sini tempat kita berpisah. Sebab aku cakap kamu supaya sabar, jangan bertanya sehingga aku cerita. Dah ini kali ketiga. Maka kita berpisah di sini. Di situ Nabi Khidir pun cerita kepada Nabi Musa balik, kenapa dan apa sebab dia lakukan. Dan yang ketiga ni kita nak ambil. Apa Nabi Khidir bagi tahu? Wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dhalika ta'wilu ma lam tasti' alayhi sabra. Wa amal jidar, manakala dinding tadi, fakana li ghulamaini, dinding itu adalah milik dua orang budak kecil. Dua orang budak kecil. Fil Madinati, di bandar ini. Wa kana abuhuma salihah. Dan kana, sebelum ini, ayah mereka orang yang salih. Wa kana abuhuma salihah. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Dan Allah, Tuhan kamu, menginginkan mereka berdua ini sampai ke umur mereka dewasa, wa yastakhrija kanzahuma, dan mereka berdua ini mengeluarkan harta karun mereka, rahmatan min rabbik, rahmat daripada Tuhan mereka. Bukanlah aku buat sesuka hati aku, inilah takwil kepada perbuatan-perbuatan aku yang kau lihat sebelum ini, wahai Musa. Itu kata Nabi Khidir. Maknanya apa? Di bawah dinding tu ada apa? Harta karun. Yang mana kalau dinding itu jatuh sekarang, budak tu masih kecil, maka siapa yang akan ambil? Orang kampung. Budak tu masih kecil. Tapi budak tu sekarang ni dalam keadaan dia mampu tak untuk membela diri dia? Dia masih kecil. Belum mampu. mampu. Siapa yang datangkan siapa untuk bantu mereka? Allah siap datangkan Nabi Khidir lagi untuk bantu mereka. Betul tak? Betul. Kenapa? Apakah sebab dia? Apa yang budak tu buat? Budak tu tak buat apa-apa. Dia masih kecil. Apa bukan budak tu yang buat, tapi siapa? Amalan ayah dia yang soleh. Apa makna soleh? Soleh ni dia jaga hak Allah Subhanahu Wa Taala, dia jaga halal dan haram, dia laksanakan segala hak-hak dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah akan jaga, bukan setakat dia. Yang dia tu sendiri Allah dah janjikan apa? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Lepas tu Allah bagi pula pahala, betul tak? Bahkan selepas itu apa? Allah jaga pula zuriat dia. Nampak tak dalam cerita ni? Zuriat dia tak buat apa-apa. Jadi sebenarnya plan insurans apa yang dia subscribe? Buat amalan soleh dengan Allah je. Itu yang aku nak cakap. Dia hidup tak perlu pening kepala. Kita ada anak kecil ke, tak kecil ke, harta ke, apa ke, ada ke, kita kena jaga Allah sahaja. Sebab bila kita jaga Allah, Allah tahu kita keperluan kita. Anak kita perlukan apa. Kalau dia perlukan manusia, Nabi pun dia akan hantar. Nampak dalam kisah ni? Nabi Khidir pergi sekali dengan Nabi Musa untuk mengangkat dinding tu semata-mata nak jaga dua orang anak ini kerana ayah dia telah berbuat soleh. Ayah dia seorang yang soleh. Jadi kita sebenarnya kalau nak jaga, nak securekan masa depan kita, anak-anak kita, apa semua, apa yang kita buat? Adakah cari plan tanpa kita menjaga halal dan haram? Mustahil kita akan dapat jamin. Kerana nak jaminan, kita kena jaga Allah Subhanahu Wa Taala, halal dan haram. Allah akan jaga. Dan itu dia punya ekstrak daripada cerita. Tetapi ada tak kisah benar yang berlaku depan mata ikhwan sekarang ni? Ada. Orang ni ayah dia baru meninggal. Sama cerita macam ni. Lebih kurang sama lah. Orang ni ayah dia baru meninggal. Inilah ikhwan macam, aku nak tanya ke tak nak tanya? Aku nak tanya ke tak nak tanya? Macam tu lah. Ikhwan memang dah sebelum ni yakin. Dan Allah nak yakinkan lagi. Kita jadi, budak tu sebenarnya dia memerlukan. Dia tak minta, tak cakap pasal apa pun. Tapi Allah letak dalam hati kita, aku nak tanya juga. Aku rasa tak lepas kalau aku tak tanya. Dan bila ikhwan tanya, memang betul. Dia orang yang memerlukan. Alhamdulillah, tanya. Lepas tu kita ni lah, kita bantulah apa yang boleh kan. Kita pun tanya dia ni apa semua. Yang penting, ayah dia tu insya-Allah lah orang yang soleh. Sebab kita link dengan cerita tadi. Kan? Dia kata, tak payah ni, ayah dia insya-Allah tak payah bimbang lah. Mungkin
yakinlah kita insya-Allah yang bukan kata yakin 100% tak, tapi untuk diri kita, kita rasa, firasat kita, kenapa aku rasa tak lepas kalau aku tak tanya dia ni. Mungkin ada amalan soleh yang ayah dia buat. Allah nak jaga anak-anak dia. Rupa-rupanya ayah dia tu ada 6 adik-beradik, dia anak nombor 2. Lepas tu mak dia tak kerja. Ayah baru meninggal. Itulah ya. Maknanya kita jumpa orang tu, Allah nak suruh dia dijumpai oleh orang lain. Betul tak? Mungkin kerana ada amanah soleh ayah dia. Allah ikut tak tanya jauh lah sebab salah ayah dia tu, tapi kita dah tahu keadaan macam ni, kita boleh refer pada orang yang mana boleh bantulah sikit sebanyak kan. Bukan insurans, bukan apa, kita jagalah diri kita, antara kita dengan Allah Subhanahu Taala. Allah akan jaga anak-anak kita, zuriat kita. Dan satu lagi ayat Allah kata apa? Allah kata satu lagi ayat. Sebab tu kau kata kau sangat yakin. Ikhlas ni maknanya pure. Kita beriman pada Allah Subhanahu Taala tanpa syirik, tanpa menyekutukan Allah dengan benda lain. Kita tak minta dengan orang lain kecuali dengan Allah Subhanahu Taala. Maka Allah kata apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Waktu dia nak mati, Allah akan turunkan malaikat kepada mereka. Alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang supaya malaikat ni bagi tahu kepada mereka yang mana mereka ni tak perlu takut. La khaufun. Jangan takut. Walahum yahzanun. Dan jangan bersedih. Jangan takut tu, jangan takut apa? Jangan takut untuk menghala ke alam yang baru kerana kamu tak syirik pada Allah, kamu beriman pada Allah SWT. Tempat kamu, tempat yang baik. Tujuan kamu, destinasi kamu, destinasi yang baik. Dan walahum yahzanun. Allah turunkan malaikat khusus supaya bagi tahu mereka, jangan mereka sedih. Sedih daripada apa? Sedih meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Contohnya anak semua perempuan ke, isteri ke. Kan? Tak ada siapa yang jaga? No. Lahum walahum yahzanun. Jangan kamu bersedih. Sebab apa Allah suruh malaikat pesan macam tu? Sebab siapa wali penjaga mereka selepas orang yang soleh ni mati? Allah. Dan ada tak penjaga yang lebih baik pada Allah? Bila Allah jaga, Allah akan datang kepada kita orang yang boleh bantu kita. Allah akan datang kepada anak-anak kita orang yang boleh bantu mereka. Pada anak-anak kita orang yang boleh jaga mereka. Itu Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia mentadbir. Jadi kita hidup ni, hiduplah dengan hayatan thayyibah. Macam mana nak dapat hayatan thayyibah? Hiduplah dengan Allah seperti mana Allah kehendaki. Jangan ikut orang. Sebab kalau kita ikut orang, lambatlah, sebab orang tujuan dia bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan dia nak hidup mudah, nak hidup senang. Itu ujian yang memang Allah Subhanahu Wa Taala buat atas dunia ini. Siapa yang sanggup hidup dengan cara yang Allah inginkan walaupun susah, Allah akan bagikan jalan yang mana kita tidak terbayangkan. Allah akan bagi kita hidup tenang dan sebagainya. Dan lepas kita pun, zuriat kita pun, kerana kesalehan kita, Allah SWT akan jaga mereka. Tidak perlu lagi kita bimbang. Jadi nampak tu ayat-ayat tu berkait-kait semua. Kalau tak yakin lagi, tak tahulah. Tapi bagi ikhwan, Alhamdulillah, ikhwan sangat-sangat yakin. Kalau kita baca, kita tahu makna dan kita tengok benda tu berlaku di hadapan mata kita, insya-Allah dapat manfaat untuk jadi petunjuk, iktibar untuk diri kita sendiri, dan juga mungkin boleh disampaikan manfaat kepada orang lain. Jadi sampai di sini, jika tidak ada sebarang masalah, kita Alhamdulillah dah tutup hadis ni. Dah selesai hadis ini. Harap maklumat yang kita dapat tu memberi kesan kepada iman kita, menambahkan iman, menambahkan ilmu, menambahkan keyakinan. Dan kita harap perjumpaan ini Allah Subhanahu Wa Taala anggap ia sebagai majlis ilmu yang dinaungi oleh para malaikat. Jika tak ada apa-apa soalan, ikhwan tutuplah sebab kita postpone dulu dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.